Ramai orang ingat autistik ni susah nak bekerja, tapi sebenarnya we have our own ways. Saya sendiri dah 15 tahun dalam bidang industri kreatif ni. Dah banyak macam-macam fasa yang saya lalui. Kalau tanya saya, jawapannya bukan setakat boleh, tapi kita boleh jadi antara yang terbaik. Ramai orang tengok autism ni macam rosak, tapi sebenarnya cara kita berfikir adalah berbeza bila bekerja. Sebagai contoh, orang lain guna Windows, kita mungkin guna Linux. Tak sama, tapi ada kelebihan yang orang lain tak ada. Kelebihan yang bagi saya commonly adalah kita ni sebagai autistik adalah single tasking expert. Banyak guna hyperfocus bila buat kerja sehingga siap. Benda-benda yang kurang related tolak ke tepi. Kita hanya tumpukan pada tugasan yang telah diberi sehingga siap. Jangan rasa bersalah sebab tak boleh buat banyak benda serentak. Macam orang kata multitasking. Dunia perlukan pakar. Dunia ni luas dan ada tempat untuk cara kerja kita. Your brain is wired differently for a reason. Use it. Stay focused and stay unique.